Bayangkan jika suatu hari ribuan loji rawatan kumbahan kelolaan IWK atau stesen pam tidak berfungsi. Bayangkan jika air kumbahan dari tandas atau dapur tidak dirawat dan terus keluar mencemari sumber air negara. Mungkin ngeri untuk dibayangkan, tetapi atas hakikat inilah IWK sentiasa di sini dan komited untuk menguruskan sisa kumbahan sejak penubuhannya pada tahun 1994. Selepas lebih daripada 30 tahun bertanggungjawab membangun dan menyelenggara sistem pembetungan secara cekap, IWK telah menguruskan sistem pembetungan untuk lebih daripada 30 juta penduduk setara dengan jumlah seram paip pembetungan bawah tanah sepanjang kira-kira 22,000 km. Malah, IWK juga bertanggungjawab menyelenggara 8,874 loji rawatan kumbahan dan stesen rangkaian pam. Selain itu, IWK juga menyelenggara kira-kira 1.35 juta tangki septik individu dan lebih 800,000 tangki tandas tradisional. Apa yang pasti, IWK sentiasa di sini dalam memastikan pemuliharaan alam sekitar terus terpelihara. Indah Water, era baharu air.